sejahtera untuk semua. Saya Risha Nazira binti Roslan atau anda semua boleh panggil saya Cik Zira sebagai pemandu pelancong anda untuk hari ini. Sekarang saya berada di ibu negeri Terengganu iaitu Bandar Kuala Terengganu. Tapi hari ini saya akan bawa anda semua ke suatu tempat menjadi tarikan pelancong yang ada di Kuala Terengganu. Jadi, jom saya bawa ke anda semua. Hai tuan-tuan dan puan-puan, anda tahu tak sekarang saya berada di mana? Anda tak tahu? Sekarang saya berada di Kampung Cina atau dikenali sebagai Chinatown. Kawasan kampung ini merupakan salah satu penempatan tertua di negara ini dengan sejarah lebih 300 tahun. Dahulunya ia menjadi tempat tinggal pedagang dari selatan China dan kini telah menjadi pusat kebudayaan yang meriah. Anda akan menemui kedai-kedai lama yang telah diubah suai menjadi restoran, kafe dan rumah tumpangan yang menawarkan pengalaman moden dan dengan sentuhan tradisional. Jadi, tunggu apa lagi? Jom saya bawa anda jalan-jalan di kampung Cina ini. Mungkin ramai yang tidak mengetahui bahawa terdapat lorong-lorong unik di sebalik bangunan lama tersebut. Ia bukan sahaja mempunyai tema tersendiri tetapi mampu dijadikan lokasi merakam fotografi pegut menarik kepada pengunjung yang singgah di kampung Cina. Buat masa ini terdapat 7 lorong yang dihiasi dengan tema berbeza-beza agar dapat menzahirkan keunikan dan menarik perhatian pengunjung. 7 lorong berkenaan ialah Lorong Penyu, Kenangan Payang, Bising He, Warisan Dunia, Eko, Haji Awam Besar dan Seni Fun Map. Okey, sekarang saya berada di Lorong Kenangan Payang. Seperti anda lihat, anda boleh melihat ada payung di atas dan beberapa lukisan yang berada di dinding. Seperti lorong ini terdapat pos telefon dan di sebelahnya ada kafe. Sekiranya anda mencari penginapan, terdapat penginapan terdekat di kampung Cina iaitu The Payang Hotel. Hotel ini diinspirasikan glamour dunia lama dan warisan Cina kolonial. Dan di bawah hotel ini pula terdapat kafe bernama Chinoise Cafe. Kafe ini menyediakan kek dan kopi. Dan bersebelahan hotel ini pula adalah Lorong Kenangan Payang yang telah saya beritahu di awal video. Okey, sekiranya anda ingin membeli belah, terdapat pasar yang terdekat. Mari saya bawa anda semua. Okey, sekarang saya berada di Pasar Payang. Macam yang anda tahu atau mungkin tidak tahu, Pasar Payang ini terkenal dengan penjualan kraft dan cenderawasih. Seperti di belakang saya ada baju kelawar, kain plekat, kain batik, kain semayang. Dan untuk cenderawasih pula ada keychain dan juga bantal yang berbentuk penyu. Jadi sekiranya anda ingin membeli cenderawasih dan ingin membeli belah, anda datanglah ke Pasar Payang 2. Dan harga juga berbaloi tau. Baju kelawar untuk 3 helai boleh dapat 100 tau. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa sampai di sini sahajalah pertemuan kita pada hari ini. Sekiranya anda ingin mengetahui lebih lanjut mengenai kampung Cina ini atau ingin membeli package, bolehlah menghubungi saya. Saya tunggu anda di sini, okey? Sekian, terima kasih. Bye-bye.